Kalau ditakdirkan bertemu, pasti akan bertemu juga. Orang yang saya nak temui berada di sini. Di sini kematian bukan perkara yang mengejutkan. Kematian datang sebagai kejutan pada setiap masa. Orang yang perlu saya temui tak pernah risau kematian. Jangan sebut hal tu. Saya dah biasa ditinggalkan, saya tak takut. Apa yang berkaitan dengan saya ni semuanya tak elok. Orang akan layan kita lebih teruk bila mereka tahu. Semua tak kacau kalau pura-pura kuat. Nanti nenek nak saya jadi apa ni? Saya boleh usaha. Nenek nak tengok saya jadi doktor. Itu saja ke? Saya akan usahakan. Okey? Saya dah mendesak awak dan minta awak untuk berubah. Saya minta maaf ya. Saya nak dicintai untuk diri saya yang sebenar dan minta awak untuk berubah. Saya nak jadi sebahagian dari hidup awak. Sekarang keputusan berada di tangan awak. Saya nak di sisi awak. Bolehkah? Keluarga. Manusia pentingkan diri. Nyawa sendiri lebih penting dari orang lain. Saya belajar tentang tu dan kehilangan keluarga. Dah periksa tangan awak? Awak tu je agresif sangat. Pertahankan diri tanpa sebab. Sejak bila tangan terketar-ketar tu? Kenapa awak nak ambil peduli? Mungkin juga disebabkan rangsangan saraf periferal. Atau ada juga kemungkinan ada yang tak kena dengan otak awak tu. Ya, saya pakai bedah saraf. Dia kena dibedah dalam masa 4.5 jam. Kalau tak, dia akan mati. Hai, awak memang istimewa. Kita patut keluar. Hai, perempuan lain tak pernah layan saya macam ni tau. Awak ni menarik lah. Jadi tak waras ke untuk jatuh cinta? Kalau awak nak tahu hal sebenar dan itu yang buat awak rasa gembira, saya akan tolong awak. Kenapa awak diam je? Bila awak nak berterus terang dengan saya, ya? Buku perubatan ke? Saya akan mengajar Hejong. Saya ajar dia untuk cikgu. Cikgu tahu latar belakang setiap pelajar cikgu dan tolong ajar mereka. Sebenarnya, saya suka cikgu. Cikgu cakap lebih baik kalau kita luahkan perasaan daripada pendamkan aja. Oh, saya tarik balik. Cikgu suka pada orang yang baik. Saya nak cikgu tengok nanti yang saya ni jenis yang cikgu suka. Saya nak tahu kenapa doktor ambil Dr. Yu. Dia jadi staf di hospital yang sebelum ni. Kalau tak ada motif peribadi, kenapa terima penurunan pangkat? Macam mana pula dengan Dr. Hong? Saya tak boleh cakap banyak. Ni masalah peribadi. Bagi saya, lebih baik kalau kita pindahkan Dr. Yu dari sini secepat yang mungkin. Awak berjalan. Saya suruh berlari. Tak dengar ke saya suruh tunggu? Kenapa awak lakukan pembedahan? Ini bukan sebab awak nak menunjukkan. Mungkin doktor terbiasa buat sesuka hati dan dipuji, tapi kat sini tak sama tau. Perlu ke awak beritahu apa yang awak tak suka? Awak atau doktor? Saya tak pasti yang mana patut saya gunakan. Kenapa awak kasar sangat? Kenapa awak biadab sangat dengan saya? Dr. Yu Hei, jom. Saya minta maaf untuk semua kata-kata saya. Sekarang kita dah seri. Saya pun akan balas balik apa yang saya terima sebelum ni. Dr. Hong, saya suka Dr. Yu Hei Jong. Tapi selagi awak belum berkahwin, saya masih boleh halang hubungan awak. Saya tak suka tikam orang daripada belakang. Jadi saya tak nak rampas dia tanpa pengetahuan daripada awak. Berapa lama lagi kita kena biar dia tentukan undian kita? Dia patut duduk kat rumah dan biarkan kita uruskan perniagaan kita ni. Dia macam sarjana tua bertegas nak kita buat hal betul. Semua doktor tu tak gunalah. Terutama dari universiti bagus. Mereka tak pernah dicabar langsung sebab selama ni mereka buat apa yang disuruh aja. Sebab tu saya suka yang dari kelas ketiga. Mereka semua faham perasaan dipijak-pijak oleh orang lain. Kita kena bertindak cepat dan kita kena singkirkan dosyik dari hospital kita ni. Kalau baju awak tergulung, mari saling mempercayai. Kita berdua patut lebih saling memahami. Pelajar kat sini ke? Semoga percaya. Hospital kami suka bagi peluang untuk yang suka cabaran. Perkara kecil macam kola baju awak pun boleh tunjukkan sama ada awak mampu jadi doktor yang bagus atau tak. Jumpa lagi nanti, Apa khabar? Kita akan bincang tentang situasi kamu sekarang dan hospital ni. Ayah pun akan kongsi. Kenapa dia lebih penting pula? Dia banyak melabur masa mula dulu. Dan dia pakai bedah saraf yang jadikan hospital ni terkenal. Kena bagi dia penghargaan. Habis saya? Dengar ni. Kamu tak mungkin mereput. Hospital ni nanti akan jadi milik kita berdua. Dia tak ada anak lelaki tau. Cuma nak angkat aja. Ikatan bila-bila boleh putus. Tengoklah. Awak berkecilkan dia ke? Awak fikir anak saya tu doktor yang teruk sebab dia nak dapatkan keuntungan? Kita akan hantar Dusik pergi. Kami hargai yang awak sendiri membentangkan tentang projek ni. Tapi perlu ke kita buat perkara yang banyak hospital-hospital lain dah buat? Lagi satu,
Kenapa kita kena buat bangunan baru hanya untuk warga tua yang kaya? Itu apa yang ahli perniagaan akan buat. Hospital bukannya sebuah syarikat. Keuntungan patut dijadikan kepentingan kedua. Lepas orang ramai. Tak pernah betul. Jangan berani cakap macam tu pasal Jihong saya. Jangan ambil hati apa yang dia cakap. Dia cakap kamu bukan anak ayah. Yu Hejong, kamu jawab panggilannya masa dengan ayah dulu. Sejak bila kamu rapat dengan Jihong? Awak datang ke hospital ni pun mesti sebab terpaksa. Apa rasa tengok pesakit mati tanpa buat apa-apa? Dia memang bernasib baik sebab awak ada di sana. Kalau tidak, dia tentu dah mati ketika awak rasa teragak-agak. Awak akan memikul rasa bersalah tu buat selama-lamanya. Sebab setiap nyawa pesakit yang ada tu dah dipertanggungjawabkan ke atas awak. Sekarang awak tengok doktor bedah saraf lakukan kerja dia. Saya akan selamatkan dia. Sini kita ada banyak manfaat. Semua bukannya percuma. Keuntungan kita separuh dari pembedahan am. Tapi kalau nak dapat banyak duit, kita kena benarkan pesakit pulang untuk terima pesakit yang lain. Saya tak suka nak buat macam tu pada pesakit kita. Oh, awak buat saya malulah. Ingat kelakar sangat ke tu? Tak kerja ke? Awak tak bawa telefon. Saya memang sukalah awak buat macam tu. Saya boleh bagi kejutan macam ni. Memang ada pun kan. Saya melamar awak, boleh kan? Kita ni dah dikira bertemu janji. Jadi jomlah kita kahwin. Okey? Saya ingat saya dah cuba. Saya dah berusaha. Awak boleh cakap takkan berhasil. Awak takkan cakap siapa. Tapi saya tahu awak rindukan siapa. Perlu ke saya sebut nama dia? Dia terkenal kat selatan. Patutlah dia diambil bekerja. Pembedahan embolisasi, aneurisma cerebral melalui kranioplasti. Tapi kenapa ambil yang diturunkan pangkat? Dia gadis pilihan saya. Agresif, saya suka sangat. Dr. Yu, jangan cakap macam tu. Lukisan saya lebih cantik. Saya tak pinjam rupa doktor sebenarnya. Saya cuma pinjam cerita aja. Sebab itulah saya nak jadikan doktor bintang terkenal. Kenapa dekat sini sedangkan bukan waktu dia bertugas? Dah habis bertugas, dia patut balik tidur je. Betul tak? Aduh, nampaknya saya tak ada pilihan lah. Kenapa dia tu kuat sangat? Tadi awak nampak? Dia boleh bunuh lembu jantan. Kalau buat, Jung Yung Do akan bunuh saya. Kalau tak buat, Yu Hejong akan bunuh saya. Baik saya ikut cakap Yu Hejong je. Mana ada saya melampau? Saya cakap macam ni sebab tak nak awak bermasalah. Hei, memang kita sebaya kan? Saya bersekolah selama 10 tahun. Jadi saya ni junior awak lah. Awak patut layan saya baik-baik tau. Macam mana dengan pengakuan tu? Dr. Yun tu berkuasa. Dia takkan jadi pengikut dalam sebarang hubungan tau. Jangan buat pengakuan dulu. Buat dia jatuh cinta dulu. Saya rasa Dr. Hong dan Dr. Yu bercinta lah. Saya rasa kan, awak tak patut jadi penghalang lagi lepas ni. Awak lebih cantik. Keadaan Kim Ye Jong makin teruk. Mana imbasan Siti dia? Saya minta Cik Hyun buat imbasan tu. Awak tak buat. Pagi tadi saya telefon awak minta awak buatkan lah. Tak ingat ke? Saya tak tipu lah. Saya nak minuman dan banyak makanan. Kalau ada yang cari saya, terutamanya doktor lain, cakap tak nampak ya. Saya tak nak. Mereka bukannya rindu kalau saya tak ada pun kan. Saya nak rehat aja di sini. Nanti saya balik. Sun Hee yang saya kenal bukan macam tu orangnya kan. Awak akan merahsiakannya. Shh. Jumpa kat rumah lah. Bila nak hentikan semua ni? Berapa lama kamu fikir ayah boleh jaga kamu? Mulut kamu ni, ayah cuba nak berbincang. Kamu tahu tak? Kamu dah susahkan semua orang. Tahu tak? Jangan panggil dia macam tu. Sebab itulah mak tiri kamu takut sangat dengan kamu. Ayah tak tahan dengan kamu. Jangan cari ayah. Kenapa duduk kat luar dalam hari kita masuk? Ayah kamu mana? Ayah kamu tu memang ayah yang teruk betul lah. Dari jauh datang. Tapi tengoklah dia langsung tak jumpa mak dia sendiri. Kamu sedar tak apa yang kamu cakap tadi tu? Kenapa gadis yang ada masa depan cerah boleh cakap hal macam tu? Nenek memang nak tinggal dengan kamu. Kamu tak cukup kasih sayang. Jadi nenek cuba sedaya upaya. Kalau ia mungkin akan mengubah hidup kamu. Nenek dah lebih 60 tahun. Kamu tahu betapa sukanya untuk berubah sekarang. Tapi nenek dah cuba berubah demi kamu. Ini hidup kamu. Dan nenek tak boleh nak halang kamu dari sia-siakannya.
Saya kena jumpa doktor tapi tak boleh pergi lagi. Terima kasih ya. Boleh tak saya panggil awak kakak? Kakak panggillah saya Yuna. Boleh tahu nama kakak tak? Kakak dah selamatkan saya. Saya sukakan dia sebab tak ada siapa pun yang layan saya dengan ikhlas seperti dia. Mak dengan ayah selalu aja cakap yang saya memang tak patut dilahirkan. Saya cuma menyusahkan. Semua malu dengan kehadiran saya. Hejung suka saya. Dia tak malu dengan saya. Jadi saya takkan tinggalkan dia. Hubungan dah jauh mana? Dah sampai masa untuk awak bercinta lah. Jalanilah kehidupan yang boleh gembirakan awak.